Kalau tempat lain yang basah, tu yang susah sikit kan? Okay, Ana. Kalau dia tak ada tadi, I tak tahu apa jadi kat I. No problem. You betul okay? Yeah, I'm okay. I think I penat kot. That's why I jatuh. Itulah you ni. Kerja keras sangat lah. At least, restlah sikit. Oh, okay. Nak I tolong kemas apa-apa tak? Tak apa. Susah lagi pula. Apa yang susahnya? I free ni. Betul? It's okay. And okay? I balik dulu. Excitement lah. Okay. Hi. Special for you. On the house. Sebab tolong I semalam. Oh. Wow. Seriously? Macam mana? Sekejap. Ni yang masak ke? Soalan apa ni? Of course I yang masak. Okay. Sedap. Pandai you masak. Okay. Memandangkan you dah belanja I hari ni, so next time I belanja you pula. You ingat? You suruh orang juga yang pandai masak. Serius ni? Okay then. Bila? What about today? Di rumah I. Ya, tahu. Dua ni sama kan? Benda ni dah approve belum? Alright, so Adi, kau siapkan dulu draft ni dan baru kita buat meeting dengan yang lain. Ya. Vic, kau tahu tak? Kali ni, dah masuk 5 kali tau kau ulang benda yang sama. Chill lah, relax. Ni, kopi ni kau minum. Tak ada, aku ingatkan je. Kau tu selalu lupa. Betul lah tu. Tapi ada satu benda yang memang aku tak akan lupa. Raihana. Kekasih kanda. Jangan macam ni, adik aku tu. Ya, aku tahu. Tapi untung siapa yang dapat dia Dah lah cantik, bijak, single. Dia single kan? Asal kau nak tahu? Tak tahulah. Orang tahu single. Mungkin mana kita boleh macam... Dah. Kau tak payah nak berangan. Langkah mayat aku dulu. Ni aku nak ingatkan kau. Dalam dunia ni, cuma aku je lelaki yang mampu membahagiakan dia. Dan aku sanggup berkorban apa saja untuk dia. Kau kena ingat tu, Adi. Ya, aku ingat. Tapi kesianlah dekat adik kau tu. Kau nak dia single sampai bila? Sampai dia tua? Kau bagilah adik kau ni kebebasan untuk pilih siapa pasangan dia. Kau tahu tak aku tengah buat apa sekarang ni? Kau sekarang ni tengah kongkong dia, kau tahu tak? Kau cakap apa ni, Di? Kongkong? Kongkong apanya? Aku cuma nak protect dia daripada lelaki yang boleh hancurkan hati dan perasaan dia. Contohnya jantan macam kau ni. Kau ni kan? Dah.
Aku keluar. Pici-pici telur orang nak telur sendiri tak ada. Suka hati aku lah. Abang Carrot. Tak, jap. Apa yang korang terbiak sangat sampai nak keluar gambar masak pun nak kena tolong? Hari ni, adik nak abang yang masak. Alah, adik masak je lah macam biasa. Lagipun semalam abang dah masak kan? Tak boleh. Hari ni adik nak abang masak juga. Sebab adik tahu masakan abang paling sedap dekat dunia. Leleh ngadunya. Tak ni kenapa tiba-tiba nak suruh masak ni? Abang kena masak juga. Adik masak lah. Abang, Apa pernah lah. please. Kita ada special guest hari ni. Special guest? Yelah. Siapa? Special guest? Siapa? Dah sampai. Jom. Jom. Jasmine. Sorry. I can show you guys ke? Tak adalah. Memang tengah tunggu awak pun. By the way, this is my brother. Syafiq. Ni lah special guest yang adik cakap tu. Jomlah kita masuk. Actually, hari ni abang I bermurah hati nak masakkan dinner untuk kita malam ni. Kan abang kan? Oh ya, okey. Dinner malam ni biar I yang masak. Tapi kena bagi I masa sikit. Boleh ke? It's okay abang. Take your time. Jasmine. Jom. Kita masuk bilik I. Kita bagi sikit abang I masa untuk berkarya kat dapur. Jom. Bye abang. Yes. Aku kena make sure yang aku masak sedap biar dia suka dengan masakan aku. Senangnya dalam hati dapat kenal dengan Jasmine. I tak sangka pula isteri dengan abang ya. Oh. Since our parents meninggal, I cuma ada dia je. Why? Nothing, saja tanya. I nampak irapan dengan abang ya. Tapi tak serapat I dengan you sekarang kan? Ini buat apa ni? I nak pergi toilet kejap. Okay. Kata. Segalanya demi lihat dia bahagia, kau dunianya. Aku hanya bayang yang kau pandang bila malam datang. Cinta kita hanyut dalam rasa, tapi
aku rela lupa. Cinta kita tak boleh bersama, aku sanggup berkorban segalanya demi lihat dia bahagia, kau inginnya. Aku hanya bayang, aku lepaskan kau demi dia, walau hati ini selamanya luka. Cinta kita tak boleh bersama, aku sanggup berkorban segalanya demi lihat dia bahagia, kau